Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang lagi channel channel kita. Kat sini ada satu bateri kereta, okey. Bateri kereta ni jenis Motorlite, okey, heavy duty high performance. Okey. So bateri ni 12 volt punya. NS40ZL. Okey, bateri ni digunakan untuk kereta rumah saya lah, jenis Myvi lah. Okay, Myvi standard 2006 punya. So sebab apa saya keluarkan daripada kereta ni, saya nak kongsi dengan korang lah. Okay, kereta ni rumah saya bawa, dia start 2-3 kali macam susah nak hidup lah. Okay, susah nak hidup. Dia macam ke memang ada, kita boleh dengar lah, dia memang ada masalah berkenaan dengan bateri ni lah. Okay, so saya tengok, tengok tahun dibeli ialah 31/7/2023. So sekarang 31 ataupun 30 hari bulan 12 2025. So dah dekat dengan 2 tahun lebih lah guys. Okay, 2 tahun lebih, 23, 24, 25, 2 tahun lebih guna untuk digunakan lah. Okay, 2 tahun. So alhamdulillah. So dia dah mengeluarkan lah simptom-simptom yang mengatakan bateri dia lemah dah. So macam mana kita nak uji? So kat sini kita ada satu, kita boleh guna dengan menggunakan battery tester. Okay, battery tester. Ini contoh dia, bentuk battery tester dia 6 ataupun 12 volt. Ni 12 volt punya lah, tengok. Okay, so kat sini kita boleh tengok berapa dia punya kekuatan dia. Okay, okay, untuk makluman semua, bateri Motorlite ni dia sebenarnya merupakan dia punya company dia lah. Okay, ada oleh Sentry Motorlite bateri Sdn Bhd. Okay, nombor 13, Jalan Jurutera U1 Slot 23, Highcon Gambri Nursery Park. Okay, 40,150 Shah Alam, Selangor Darul Ihsan. Okay, so bateri ni petrol vehicle for private user, 12 mam, diesel vehicle and commercial vehicle 6 bulan. Okay, kalau untuk warranty dia lah, untuk kereta biasa setahun lah. Okay, warranty dia. So bateri ni kita tengok macam dia dalam keadaan dia okey lagi. Dia punya paras air dia pun kita tak pasti, sebab dia tampal pun lebih kurang ni. Tu air pun kita tengok dalam banyak tu, air bateri banyak. Okay, melebihi high lah. Okay, so tak apa. Macam mana kita nak uji dia punya kekuatan bateri ni? Okay, tengok kat sini kita ada satu bateri tester. Okay, macam nak guna dia. Kita tengok yang hitam ni biasanya. Okay, kalau cara guna dia dah ajar sini. Clamp to battery terminal, press load switch maximum 10 second, read meter with load on. Okay, so kita akan tengok lah. Okay, kita akan sambungkan. Yang hitam ni biasanya negatif lah. Okay, negatif, dan yang merah ni positif. Okay, kita akan sambung. Okay, so jom kita sambung, kita tengok. Okay, sambung dah. Negatif kita sambung, positif kita sambung. Okay, so kita tengok sini result dia. So dalam 12 volt saja. Okay, 12 volt saja. Tapi boleh digunakan lagi lah kalau ikutnya ni. Okay, tapi kita akan tekan lah. Okay, macam mana uji dia, bila kita nak guna, bila kita start, kita akan seolah-olah macam kita tekan ni, seolah kita start lah. Okay, kita akan start, tengok. So kita akan press ni, maksimum dia 10 second, jangan lebih lah. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, 8, 9, okay, back. Okay, so bateri ni boleh dikatakan dalam keadaan back lah. Okay, back. So memang kita kena cas. Okay, ini cara-cara kita nak uji lah menggunakan bateri tester. Okay, so semoga bermanfaat pada semua.
cara kita nak uji lah, nak tahu kekuatan bateri kita sama ada okey tak okey lagi. So setakat saja proses saya untuk kali ni. Jangan lupa subscribe video saya, tekan komen ke bawah. Saya akan add produk berkenaan dengan motor light ni dengan bateri tester ni untuk korang tengok, untuk kalau korang beli lah. So setakat saja pesan saya untuk hari ni. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.